Hari ini Datin Seri Nur Syahidah masak daging masak sirsau, resepi masakan orang Banjar. Kata Datin, dia belajar daripada nenek Datuk Seri Alif Shukri. Jadi makanan kegemaran Datuk dan Datin. 3, 2, 1, jump! Yol, hari ni Mama nak masak daging masak sirsau. Ada request nak masak sirsau kan? Okay, so hari ni kita masak daging sirsau. Ni makanan Banjar, okay? Masakan orang Banjar. Jom kita tengok. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup dan sedikit belacan kita kisar halus. Dan juga kisar bersama cili api, okay? Tak kisah nak cili api merah ke, cili api hijau ke, terpulang. So, panaskan minyak, tuang tadi bahan yang kita dah kisar. Masukkan serai. Okay, so masukkan daging. Okay, kalau nak cepat lembut, gunalah daging-daging tempatan ya. Okay. Oh, ini masakan ni Mama belajar daripada nenek papa. Dia suka kalau Mama balik rumah, dia suka masak. Sebab Mama suka makan yang ni, okay. Masukkan asam keping. Okay, tunggu daging kita masak dan kita garam nanti dan gulakan sedikit. Okay. So, korang dah masak dah, daging dah lembut. Okay, so you all biasalah letak garam ke, letak gula ke sebab rasa terpulang. Okay. So, Mama dah siap. So, kita cedok nak makan tak sabar sebab rasa dia memang sedap korang. Korang tak pernah rasa tau. Okay, masakan Banjar ni, orang panggil sirsau ni memang lain daripada lain. Okay. Hanya di kau seorang saja. Gemalah hati pujaanku saya dan pelipur lara waktu itu. Thank you for watching.